Hari ni saya nak cakap pasal pertasis. Pertasis, whooping cough ataupun di dalam bahasa Melayu kita panggil batuk kokol. So, apa dia batuk kokol, apa dia whooping cough ni? Zaman dulu kita panggil sebagai 100 day cough, batuk 100 hari. Sebab batuk dia lama nak baik. Kadang makan lebih pada 3 bulan lama baru nak baik. Dan pertasis ni disebabkan oleh satu bakteria, satu kuman yang namanya Bordetella pertasis. So Bordetella pertasis adalah kuman dia, dan bagaimana dia merebak? Dia merebak melalui respiratory droplet. Kita batuk, kita sersema, hingus kita, air liur kita, so dia menyebar begitu. Dan apa jadi gejala dia? Di antaranya dia adalah dia batuk yang berpanjangan. Sekali batuk tu susah nak berhenti, paroxysmal cough. Batuk, kadang batuk panjang. Bila batuk tu panjang, dia susah nak berhenti batuk dia. Dan kadang-kadang especially untuk kanak-kanak umur setahun ke atas yang dah besar sedikit ataupun orang dewasa, kadang dia boleh ada whoop. Whoop tu apa? Dia batuk kan, dia batuk panjang dan dia ada bunyi whoop tu. Contohnya macam ni, batuk dia tarik nafas, yang tu whoop tu. So dia batuk panjang dan dia ada whoop. Kadang-kadang untuk kanak-kanak kecil yang umur setahun ke bawah, dia akan batuk dan dia akan berhenti bernafas. Dia batuk dia berhenti nafas. Bila dia berhenti nafas tu, kadang muka jadi biru, muka jadi merah, congested, ataupun jadi sinus pun. So benda ni kadang kalau kita tengok penyakit pertasis ni, kalau kita tengok satu kanak-kanak je yang batuk macam tu, batuk berterusan, yang susah nak bernafas macam tu, saya boleh cakap betul keadaan dia sangat menakutkan sebenarnya. Tengok kanak-kanak suffer sangat budak-budak tu. Dan rawatan dia bagaimana? Kita rawat dengan certain antibiotik yang kita boleh guna seperti azithromycin, clarithromycin, erythromycin, ataupun even certain antibiotik yang lain yang kita boleh bagi seperti Bactrim lah. Tapi generally yang jenis yang mycin tu, itu rawatan dia. Dan rawatan ni lebih awal kita start, lebih cepat dia baik. Tapi still batuk tu lama. Cuma satu bagus dengan pertasis ni adalah ia boleh dicegah dengan mudah. Bagaimana nak cegah dia? Adalah dia boleh dicegah dengan vaccination. So vaksin pertasis ni kita bagi sekarang ni pada umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan 18 bulan. Dia termasuk dalam kategori dalam vaksin yang 6 serangkai tu. 6 serangkai tu ada diphtheria, tetanus, pertasis, hemophilia influenza type B, polio dan juga hepatitis B. So sebab itu sekarang ni kalau kita nampak kes pertasis ni, biasanya kanak-kanak yang berumur 3 bulan ke bawah, sebab mereka belum dapat vaksin yang mencukupi. So sangat mudah dicegah kalau dengan vaccination. So vaksin insya-Allah dia boleh membantu kita. Wiqayah khairun minal ilaj. Prevention better than cure.